Kabar gembira bagi Indonesia, sudah lama Indonesia tidak impor beras, jangankan impor, membicarakan saja tidak. Begitu kata pemerintah kita, hal ini pun membuat sedikit kecewa tetangga kita, karena dikabarkan Malaysia meminta diajarkan cara bertani yang benar. Dan ingin berkolaborasi, tapi menteri kita tidak memberikan ilmu bertani secara keseluruhan kepada tetangga. Cuma dibantu dikasih berasnya sikit. Tapi tetap tidak mencukupi. Alhasil DPR Malaysia ricuh, kacau, ribut, karena lagi krisis beras di negaranya. Kerajaan Malaysia harus pontang-panting cari beras dari luar negara lain. Ada tapi mahal, dan dampaknya ke masyarakat sendiri. Harga beras di Malaysia melonjak naik. Mari kita simak video lengkapnya. Situasi sekarang ini sudah pun krisis. Kita lihat krisis beras. Menandatangani perjanjian dengan Benas untuk biar Benas monopoli beras tersebut. Ketua. Saya minta Yang Berhormat Arau tarik balik perkataan bangsat. Lepas perasaan, geramnya saya pada mereka. Agar Malaysia berkolaborasi dengan mana-mana negara pengeluar beras bagi memastikan bekalannya sentiasa mencukupi. Stok beras Indonesia telah mencapai satu pencapaian baru apabila rizab kerajaan melebihi 4 juta tan. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pencapaian ini didorong peningkatan ketara dalam pembelian domestik daripada para petani tempatan. Beras bermasalah, negara bermasalah. Oleh karena itu Bapak Presiden, pangan harus aman. Sukses itu hasil kolaborasi. Kita orkestra dengan baik di bawah komando Bapak Presiden. Tidak ada akal melintang, swasembada, dan stok kita itu tertinggi sepanjang sejarah. Sebab itu setiap tahun kita banyak 60 ke 70 bilion untuk membawa masuk bahan-bahan makanan. Kelapa pun kita import, sayur-sayuran, ikan, daging. Hampir sebahagian besar, ramai sini bekas menteri-menteri pertanian pun tahu masalah sampah ini tidak dapat diselesaikan. Sepatutnya belanjawan ini sedar, situasi sekarang ini sudah pun krisis. Kita lihat krisis beras. Bekalan pengeluaran beras negara patutnya 70% berbanding dengan 30% import. Yang terkini saya diberitahu hanya sudah sampai 60% saja. There's a shortage of 10%. Baru boleh minta laluan, baru. Kota Melaka boleh minta laluan. Macam minta laluan juga. Macam. Ya, terima kasih Emak Paguh. Saya teringat Emak Paguh sewaktu Emak Paguh menjadi Menteri Pertanian. Emak Paguh memperkenalkan slogan pertanian adalah perniagaan. Dan setuju tak Emak Paguh pada kali ini, saya menyeru kita juga membuat slogan yang lebih penting, pertanian adalah keterjaminan masa depan. Apa pandangan Emak Paguh? Paguh boleh bagi Kota Melaka laluan sikit tentang beras. Ya, terima kasih Paguh. Apa pandangan Paguh semasa Paguh menjadi Perdana Menteri menandatangani perjanjian dengan Benas untuk biar Benas monopoli beras tersebut? 10 tahun. Bukanlah itu sesuatu keputusan yang membebankan rakyat. Sehingga hari ini kita menghadapi masalah beras itu. Keranalah Paguh apabila menjadi Perdana Menteri pergi tanda tangan 10 tahun dengan Benas biar mereka monopoli. Dan hari ini kita terikat dengan perjanjian tersebut. Dan Paguh tadi ada kata tentang kita mesti Paguh ragu tentang subsidi yang kita dapat jimat itu dapat sampai kepada rakyat. Kenapa Paguh rasa ragu? Adakah sewaktu Paguh jadi Perdana Menteri itu, Paguh tidak laku secara hemah? Sehingga anak menantu pergi cabut ke luar negara sekarang pun tak boleh balik lagi. Tarik balik. Ya, Paguh. Apa kaitan? Kenapa anak menantu tak boleh balik untuk menghadapi siasatan daripada SPRM? Sampai hari ini tak boleh balik lagi. Dia tarik. Itu sudah 2 tahun. Bangsat ni orang ni. Apa? Ketua. Perkara yang hujung akhir itu, menantu saya itu ada niat jahat. Pasal perkara ini yang kita bahas bukan soal itu. Jadi saya minta supaya dia tarik balik kenyataan yang telah pun disebutkan tadi. Kota Melaka, tarik balik. No. Speaker Peraturan Dewan. Sebelum itu, Timbalan Speaker. Saya guna Peraturan Dewan 36/4. Bahasa kurang sopan dan biadab. Saya minta Yang Berhormat Arau tarik balik perkataan bangsat
yang dihalakan terhadap Kota Melaka. Arau mengeluarkan perkataan bangsat terhadap Kota Melaka. Saya minta perkataan itu ditarik balik. Saya tidak Selesai satu-satu. menuju kepada sesiapa. Yang Muhammad tadi benarkan perkataan biadab digupakan di Parlimen. Saya dah tengok Yang Muhammad diam. Selesaikan Jadi saya satu-satu, beritahu, Yang Muhammad. Ini kita menyebut secara umum. Saya tak sebut Kota Melaka apa. Saya tak sebut secara umum. Ya. Lepas perasaan geramnya saya pada Melaka. Yang Muhammad, Kota Melaka dalam Dewan ini, ketika saya dalam Dewan ini, Kota kedua Melaka kali tanya bercakap soalan. yang melanggar peraturan Masyurat 369. Kota Melaka tanya soalan. 2 kali. Dan kerana pada ketika itu pertama kali Kota Melaka merujuk ahli Pagu yang melanggar perkara 369 merujuk kepada sifat seseorang. Speaker tidak mengambil tindakan untuk memberi amaran dan juga menarik balik perkataan yang digunakan. Hari ini kali kedua. Tarik balik. Terima kasih, Speaker. Satu. Tarik balik. Tarik balik. Fokus pada isu. Terima kasih, Speaker. Puan yang dipertua. Puan yang tua. Jangan ingat jelutong ni. Tarik balik. Jelutong bukan dia tahu semua. Jelutong ni dia. Jelutong, sila duduk dulu. Saya arahkan Kota Melaka untuk tarik balik tentang menantu kerana ini sudah keluar tajuk. Dan yang lain sila duduk dulu, jangan kacau. Jangan Speaker. Kalau peraturan apa kita tak boleh cakap apa-apa tuan. Terima kasih Speaker. Bawa peraturan mana kita tak boleh keluar tajuk. Itu duduk. ada apa-apa yang tak betul. Itu memang Ruling dah buat. Peraturan mana yang benarkan tanpa berdiri terucap? Terima kasih Speaker. Kalau nak Sila duduk, kalau tidak saya rehatkan tanpa. Terima kasih, Speaker. Saya ingin tahu atas peraturan yang mana satu meminta saya tarik balik apa yang saya sebut. Saya bantu Yang Muhammad. 36.6 dibaca bersama dengan 36.9. Beluran sudah kata 36.6 dan 36.9. Membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan. Sekiranya Kota Baru tak perlu mengajar bagaimana timbalan Speaker nak men-chairkan mesyuarat ini. Ya. Kota Baru tak payah ajar timbalan Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.